Hai, okay, hari ni saya nak buat tutorial macam mana kita nak download video daripada TikTok tanpa ada watermark. Macam mana nak buat, dan cara nak buat pilihan video testimoni. Kan dalam bit ini kita boleh borrow power, betul tak? Borrow power testimoni yang ada, sedia ada, dan kita boleh repost balik. Kita boleh edit semula testimoni yang ada tu dengan buat cara buat masking ke kan. Jadi tapi langkah pertama ialah nak download tu macam mana. Okey, ni tutorialnya. Okey, yang pertama ialah kita pergi ke TikTok dulu. Okey, pergi ke TikTok. Saya dah boleh dah. Okey, TikTok. Okey, contohnya kita nak cari testimoni berkenaan dengan apa contohnya. Contoh kat sini saya tulisin saraf tersepit kan. Okey, Aurora saraf tersepit. Saya ada masalah slip disc L4 dan L5. Pakai ada banyak testimoni kan, ada banyak sekarang kita berada testimoni kita boleh ada masalah slip. Saya Khairuzana Baharudin. Sekejap saya tutup dulu. Okey, jadinya kita ambil video yang kalau boleh latar belakangnya tak ada lagu. Tak ada lagu-lagu, dia just interview. Dan video tu bersih, kalau boleh sebersih yang boleh. Lagi bersih lagi bagus. Tapi kalau ada tulisan-tulisan sikit-sikit pun okey. Tapi kita tengok macam mana, sebab kita nak ambil bahagian muka sahaja ke kan nanti. Okay, kita juga boleh pilih video-video yang bahagian muka dia clear. Kita tengok video. Jadi Pada Allah boleh berdiri tegak. Pak Sukiato, dulu apa ada masalah slip? Nama saya Mulyati. Tahu saya kenal Aurora ini. Kalau macam ni pun okey kan, muka dia clear. Jadi kita boleh ambil bulatan bahagian muka dia ni, bulatan ke, segi empat ke. Okay, kita boleh crop bahagian muka dia nanti. Okey, Saya kenal saraf yang lain. Nama saya Khairuzana. Jadi boleh ambil kan, kita boleh buat ni luas bahagian muka dia, kita boleh ambil. Macam ni ialah video yang baik untuk kita download lah. Macam ni. Okey, Sampaikan. Hai semua, hari ini ada testimoni yang hebat-hebat. Sebelah saya adalah Raj. Hello. Siapa operasi? Perkenalkan dulu ya. Perkenalkan nama saya Haryanto. Lalu video macam ni pun okey, nampak clear kan. hari dari saya Jangan ambil video jangan ambil video sini, jangan ambil lah. Serabut kan, bahagian muka dia serabut. Jangan ambil video ni. Video ni kita boleh ambil untuk testimoni, untuk kita testimoni dengan customer. Tapi kalau untuk buat editing semula, tak perlulah video sini. Okey. Saya Khairuzana Baharudin, panggil saya Zan. Hai. Siraj, mungkin ada orang tak tahu Sadika tu sakit apa? Sadika tu contoh macam ni. saraf saya tertarik dan tersepit kat L. Alright, so berapa? Okey, ni video yang paling baik kalau kita nak ambil, sebab dia tak ada langsung tulisan apa-apa. Ni cara ni video yang paling baik untuk kita ambil. Okey, bila ni kita ambil ni Okey, kita tekan gambar ni forward ni, nampak tak gambar forward? Bawah tu gambar muka orang, atas tu gambar forward kan. Kita klik gambar forward tu. Okey, kita pergi ke copy link. Kat sini ada banyak item. Pergi ke copy link ni, COPYLINK, copy link. Okey, kita copy link tu. Okey, kita keluar daripada TikTok, kita pergi ke Google, kita cari download TikTok video. Okey, ni download TikTok video. Kan dia akan keluar ada banyak website yang menjalankan servis untuk download video-video TikTok. Tapi saya lebih suka atau biasa saya guna yang atas kali ni, SSStick ni .io. Kita ambil yang atas kali ni, nampak ni yang ada logo dia macam logo sauh ni. Kita klik kat sini. Okey, ni ialah apps, bukan apps lah, ni ialah website ke apps yang biasa saya guna untuk download TikTok. Okey, kita klik dekat just insert a link ni. Okey, klik, lepas tu kita paste. Kita paste semula link yang kita copy tadi. Lepas tu tekan download. Okey, kita tunggu sekejap. Cumanya benda-benda yang percuma macam ni dia ada banyak iklan lah. Jadi kita kena pandai lah. Okay, so dia akan keluar macam ni. Ni ada without watermark, download with apps. Kita ambil without watermark HD. Sebelum download MP3 ni, kita ambil yang ni without watermark HD. Tekan. Okay,
dan dia akan terus download. Nampak tak? Downloading file. Okay, close. Okay, so kita tunggulah sampai selesai dia download. Selesai dah. Saya ke belum lagi. Sekejap. Okay, kita tunggu beberapa minit. Okay, dah selesai. File downloaded. Okay, so kita check dekat kita punya gallery. Dah ada ke belum? Dah ada ke belum? Sekejap. Gallery agak kita ada. Kita pergi dekat CapCut. Kita nak edit pakai CapCut kan. Contohnya ni CapCut. Okay, new project. Ni dah ada. Mr. Raj, mungkin ada orang tak tahu dah senika ada tu sakit dah. apa. Ini kita boleh terus gunakan testimoni ni. Cumanya kita perlu edit sedikit supaya Dan you pakai Alora Pen. tak sama seperti video asal. Macam mana saya ajar buat mask hari tu. Okay, klik cari video tutorial mask tu, cari nak buat mask tu. Kita boleh buat bulatan ke apa kat bahagian muka saja. Mesti kena edit sedikit supaya berbeza dengan video yang asal. Okay, supaya video tu nampak macam seperti video yang baru. Okay, itu saja. Jumpa lagi.